Bawah tu, kat bawah tu. Yes. Conek di bawah. Saya Mansur bin Roni bergabung mungkin bersama aku. Nak tanya Roni Islam Merah tu adakah dengan jasad sekali ataupun roh saja? Oh, sudah kita tahu itu. Ya, terima kasih bertanya. Iaitu jasad dan roh. Kalau setakat roh saja, dia macam mimpi, maka tidak timbul keistimewaan Isra Mi'raj itu. Tetapi bila jasad dan roh, ini yang sure betul. Ini yang keistimewaan Rasulullah. Ya, kerana dia itu Nabi dan Rasul, dan dia itu termasuk dalam ulul azmi, dan dia itu ya Allah yang akhir. Jadi sudah tentulah keistimewaan itu lebih daripada Nabi yang lain. Kalau Nabi Musa, dia itu digelar sebagai kalimullah, boleh bercakap dengan Allah. Nabi Isa ruhullah, kalimatullah. Nabi Ibrahim khalilullah. Nabi Muhammad habibullah. Setiap nama Allah mesti ada di sampingnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 15 keistimewaan. Jadi kalau hanya dengan roh saja, maka tak jadi istimewa. Tapi roh dan jasad dapat tengok Allah Ta'ala ini tak macam mana. Itu bukan kita lah. Sedang Nabi Musa Allah Ta'ala bertajalli, nak tengok pun bukit Tursina sudah meletup, sudah pingsan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa. Ya, apatah lagi, ya, tetapi oleh kerana keistimewaan Nabi Muhammad, dia dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri, roh dan jasadnya di mustawa. Sebab tu ceritanya belum naik langit lagi ni. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam tu kalau tengok sebelah kanan dia akan tersenyum, tengok dari sebelah kiri dia akan nangis. Ya, sebelah kanan orang yang beriman pada Allah, sebelah kiri yang kedua, ya, itu Nabi Yusuf, Nabi Yahya dan Nabi, ya, Nabi Yahya yang Nabi, gitu ya. Okey, Ustaz, boleh teruskan. Teruskan sampai. Naik satu-satu, ya. Kemudian langit ketiga Nabi Idris, 4 Nabi Harun, ya, 5 Nabi apa? Begitulah, ya. Lupa kalau tak ada buku ni, ya. Begitulah, setahun sekali ni kadang-kadang, ya. Jadi langit ke-6 Nabi yang paling ingat yang ke-6 lah. Rasulullah nanti bila dah naik dapat 50 waktu, turun langit ke-6 tu dia turun balik jumpa Nabi Musa AS. Langit ke-7 Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sarankan kepada kita ini, Nabi Ibrahim ini adalah bapa kepada para nabi. Dia sarankan kepada kita umat Islam, umat Muhammad, supaya menanam yang namanya tanaman syurga. Yang tanamannya itu, ya, akan jadi segar, bagus dan sebagainya, dan buminya syurga itu amat subur, yaitu subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya cantumkan 2 hadis. Ya. Jadi banyakkan itu subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya. Barulah selepas itu baru naik seterusnya, selepas langit ke-7, ya, setiap langit itu maka akan Rasulullah akan ditanya tentang apa itu, siapakah beliau. Untuk setiap yang namanya langit itu dijaga oleh malaikat yang betul-betul bersedia dan apa, cukup hebat pertahanan dan sebagainya. Bukan boleh naik gitu aja. Bermaksud kita itu kalau yang kami sampai ke bulan apa tu, belum langit pertama pun. Kemudian langit pertama itu tak jauhnya tak macam mana. Ya. Begitu. Kemudian yang ke-8 barulah kepada yang namanya Sidratul Muntaha. Saya ringkaskan itu. Sidratul Muntaha ni adik-adik ialah tempat disimpan segala maklumat perbuatan manusia yang dikirim daripada bumi, dan juga, ya, di sini juga tempat simpanan maklumat, ya, tentang takdir ilahi yang diterima daripada atas. Hazanah, tempat simpanan maklumat segala macam. Ingat, kita itu ketika
dalam kandungan ibu kita, umur 4 bulan kita dah ditiup roh, kemudian ditakdirkan sejauh mana kita itu bahagia atau sesara, dan juga tentang rezeki dan sebagainya. 4 bulan tau. Kita nak kena faham betul-betul. Ya. Sidratul Muntaha ini adik-adik adalah sebatang pokok bidara berada di kanan arash, yang di bawahnya mengalir 4 sungai, yaitu sungai-sungai yang airnya tawar, tidak berasa masin. Yang pertamanya. Yang keduanya, sungai-sungai susu segar. Yang ketiganya, sungai-sungai arak yang lezat. Yang keempatnya, sungai-sungai madu yang manis dan lazat lagi rasa. Ya, 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Sungai zahir itu adalah sungai Nil dan sungai Furat di dunia. Ya, manakala sungai yang namanya apa itu adalah sungai Kautsar dan juga sungai Zanjabil. Ya. Malah yang namanya adik-adik Sidratul Muntaha itu terdapat yang namanya bekas-bekas buah-buahnya juga dalam tu, tempayan, maksudnya macam tempayan. Ya, kalau di sini dalam hadis itu ya seperti tempayan air ketika berhajar. Ya, malah ya, yang namanya Kebun Hajar itu dekat dengan Madinah. Ya, bentuk daun-daunnya besarnya macam telinga gajah, dan ukuran daunnya itu selai boleh menutupi umat. Ya, lupa nak beritahu, langit pertama Nabi Adam itu ya tingginya itu 60 hasta, 90 kaki. Dan penghuni syurga nanti besar-besarnya macam itu. Dalam hadis, ya. Kemudian yang namanya Sidratul Muntaha itu dia itu berwarna-warni, berubah-ubah menjadi permata merah dan delima, ya, intak permata zabarjad. Ya, cantiknya itu Jawa kata saking cantiknya tidak ada seorang pun yang mampu menyimpangkan kecantikannya secara terperinci. Sebab itu syurga itu adalah yang tidak pernah mata melihat, telinga mendengar, tidak terlintas oleh hati. Ainul ra'at, uzunun sami'at, ya, khatirat. Jadi tuan-tuan bercerita cantiknya macam syurga, bukan syurga itu cantik, syurga cantik lagi ya Allah. Syurga yang tingkat pertama pun dah cantik, apatah lagi tingkat 7 Firdaus itu bukan cantik lagi ya Allah. Firdaus, ya Allah, bidadarinya ni cantiknya, urat hijaunya sampai nampak, saking cantik. Kalau jari manisnya itu ya dinampakkan ke dunia, langit dunia, orang dunia ini semuanya perang nak berebut jari bidadari yang cantik. Astagfirullah. Nah, macam mana cantiknya ya, ingin gitu nih. Ya. Begitu kat sini dapat satu, kat sana dapat banyak, alhamdulillah. Kemudian di yang namanya Sidratul Muntaha ini juga terdapat ramu-ramu yang cantik berkilauan emas berterbangan. Ya Allah, nengok tak puas, ya, tak puas nengok yang namanya itu. Kemudian, ya, di sinilah Nabi Muhammad SAW dapat terlihat untuk kali kedua Jibril alaihissalam dengan asal kejadiannya. Dalam surah An-Najm ada disebutkan, ya, ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ya, ketika pertamanya itu ketika peristiwa mula-mula di Gua Hira, ketika dipeluk Iqra' ma ana biqari itu, yang keduanya di sini. Jadi ini adalah batas Jibril ya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun selepas itu meneruskan perjalanannya itu terus kepada yang namanya tuan-tuan, ya, di Sidratul Muntaha ini ada syurga, ya, nampak syurga. Di syurga itu ada tertulis di pintunya as-sadaqatu, orang yang bersedekah itu diberi 10 ganjaran pahala. Tetapi orang yang memberi hutang diberi ganjaran 18 kali ganda. Ya, paham ya? Sebab itu sekali-sekali kita dikasih orang hutang.
tapi ikhlas niatkan kerana nak dapat yang namanya itu apa yang ditulis di pintu syurga. Sedekah dapat 10, memberi orang berhutang dapat 18 kali. Subhanallah. Ya. Tapi masalahnya kalau orang kawan hutang supaya nak bayar lah Ustaz. Sebab itu kena halalkan lagi. Tak dapat 18 kali ganda. Tapi dapat 10 nanti Ustaz. Ha? Tak dapat 10. Sebab orang yang berhutang sudah menjual maruah ni kepada kita. Ya, kita tolonglah, saya tengah tak ada duit ni. Ya. Besar ni anak-anak sekolah nak masuk universiti tak ada. Ya, sebab tu kita cadang redha je. Tak bayar pun faham aja ya. Kalau adik-beradik lagi ya. Adik-beradik pinjam halal aja lah. Adik pinjam lah faham lah ya. Abangnya gaji besar ya. Kemudian dilihatkan tengah syurga dan neraka, saya terus nak habis kalau tak rugi. Ya, maka Rasulullah SAW pun ya sampai ke setelah yang ya, terlupa kita nak cerita tentang yang namanya sebelum Suratul Muntaha itu ada satu lagi yang namanya apa Ustaz? 7 lapisan dah. Apa yang namanya sebelum itu apa namanya apa itu? Dalam sama-sama. Ini yang namanya Ka'bah orang para langit itu apa namanya? Arash. Bukan Arash. Ka'bah orang yang langit. Orang langit itu dia tawaf di situ. Apa namanya? Yang kejap ya, saya ni itulah. Bila duduknya tak apa ini tak lebih ke depan itu payah nak. Baitul Ma'mur namanya. Tadi saya sebut tadi Ustaz. Ya, selepas Nabi Ibrahim itu di dalam atas sikit itu Baitul Ma'mur namanya. Kiblat orang yang di langit. Baitul Ma'mur itu bertepatan dengan Ka'bah kita di bumi, di atas. Tetapi bukan menunjukkan Allah Ta'ala itu di atas. Allah Ta'ala bertempat di arsy, di kursi, duduk dan sebagainya. Kalau kita gitu, kita berjisimkan Allah, rosak akidah kita. Allah Ta'ala itu bukan di atas. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak berbilang. Bagaimana cara dan bukan, tidak beruang, tidak bermasa. Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis. Ya, dia itu bersalahan. Dia itu bukan seperti macam kita ni. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala itu bukan begitu. Bukan di sana dia. Ya, dia bukan di langit. Di mana hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui di mana dia berada. Lebih selamat yang namanya ya pandangan dan juga akidah itu berbanding yang meletakkan, menjisimkan Allah, Allah bertangan, Allah bertempat, Allah berhidup. Astaghfirullahaladzim, takut kita. Untuk adik-adik tak betulkan. Kenapa Ustaz kita angkat tangan kalau doa gini ke langit? Nak menunjukkan bahawa tempat makam kiblat berdoa itu atas. Kita sembahyang kiblat menghadap kiblat kita di bumi Kaabah. Bukan Allah Ta'ala kat Kaabah. Bukan Allah Ta'ala bertempat di Kaabah. Faham ya? Begitu. Sebab tu nak kena betulkan tu akidahnya tu. Barulah tadi itu Sidratul Muntaha. Kemudian di akhir sekali itu yang namanya mustawa.